Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Hari ni Amo nak tunjuk sekejap saja video hari ni pendek ni. Amo nak tunjuk keluluk yang Amo waktu malam hari tu di kampung. Keluluk yang Amo simen ada dua lot hari tu sebelum kemarau tahun lepas deh. Satu hak ni mati sebab pupus sebab kemarau lah. Kalau sahabat rujuk pada video Amo sebelum ni, lot ini Amo beli, Amo potong panjang, lepas tu Amo simen, Amo buat mari kapung. Letak tapi tidak hidup lah, dia mati sebab kemarau panjang. Tapi satu tu lot yang Amo pecah koloni dalam kayu medal. Amo simen dan Amo buat balik. Tapi dah ni Amo tak simen dah, simen ni dia jadi panah deh. Ni cuma simen ni hok lama, hok tahun lepas deh, tahun 2024. Sejurus. Semasa kemarau tu Amo buat balik sini pada waktu malam. Jom tengok ni sahabat. Ini jenis hitam bakeri ni tak silapnya. Di corong tu kelihatan banyak keluluk berkawan, menandakan dalam tu sudah ada ratu lah. Ini sudah hampir setahun Amo pecah koloni. Dan sebelah atas ni ada dua lapis. Penutup ni sebab satu bocor, ni yang asalnya bocor. Basah ni. Basah tu Amo tukar hak baru. Tukar hak baru ni pun dia jadi lembab ni, Amo tak boleh letak tu lah maksudnya. Okey, kita tengok. Amo buka, Amo pakai topi kali keluluk ni sebab keluluk ni galak sebab backing garang. Yang letak ni pecah koloni 5 butir telur ratu. 1/4 2024. 3 lot Amo buat. Dalam 3 lot tu 2 menjadi 1. Ya, berapa gitu Okey, 1 kena serang, 2 menjadi. Yang dia ni kita tengok lah. Amo nak buka tengok keadaan edan dia ni lagu mana. Tapi masalahnya Amo seletik habis. Jadi payah nak selak. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tengok sahabat. Tengok sahabat. Kita tengok sekarang sudah. Okey. Madu sudah ada tapi pada nak sedut lah. Kena tutup sahabat. Dia gigit Amo dah. Keluluk sudah mula menggigit. Okey. Kita tutup. Itulah. Okey, yang phone Amo ni sudah penuh dengan keluluk. Okey. Sudah ada. Begitulah sahabat. Wah, habis dia gigit nampak. Nampak habis gigit. Nampak ni, habis digigit. Okey sahabat. Sahabat, kita lanjut selepas ni. Amo nak tunjuk Amo ngecek perangkap dah. Okey, tunggu sahabat. Sahabat, kita mari ngecek jebakan ataupun perangkap Amo pasang di kampung ni. Ada 3 tak silap mengena. Ni dalam tanah kejiranan lah, tanah saudara Amo. Tengok, kena. Ni di pohon manggis. Pohon manggis, keluluk jenis hitam. Tak. Tengok dah. Okay, nampak dah. Nampak corong dia sudah panjang 1 inci. Keluluk jenis hitam. Okey, ni baru 1 bulan tak sampai lah. Tapi kalau boleh Amo nak letak lama sikit sini. Sebab jebakan dia ni, tapak dia nipis. Amo akan bawa balik, tukar, salin letak dalam lot lain lah, hak lebih tebal supaya boleh bertahan dalam keadaan kemarau ni. Okey, itu yang pertama mengena. Nampak tak sahabat? Oh, tak boleh fokus. Okey, nampak Tengok, ini yang kedua. Di pohon durian. Pohon durian ni. Okey, alhamdulillah. Ini pun jenis hitam juga. Nampak tengok Oh, jadi ada 4 lah semua. 1, 2, 3, 4 semua.
nampak dah. Nampak sahabat. Alah, kamera tak boleh fokus. Kejap sahabat. Itu jelas keleluk jenis Itama. Okey, berapa mu tunjuk dua dah. Okey, kita tengok satu lagi. Tu ini yang ketiga sahabat, jenis Itama agak dah. Dok tak ceh. Jenis Itama juga. Nampak. Nampak sahabat jenis Itama. Ini yang ketiga. Ada pokok rambutan. Sahabat ni hak satu lagi Satu lagi di atas pokok durian. Kena juga ni sahabat. Nampak tak? Alah, backlight Kejap sahabat. Backlight kita tengok. Jadi mau pasang berapa perangkat? 5, 6 gitu, 4 masuk dah. Ni. Yang ini yang meletak bawah dia, ini tidak mengena, tapi yang atas ni kecil ni. Nampak? Itu kena. Sudah dimasuki keleluk jenis Itama. Tinggi ni sahabat. Dalam 15-20 kaki. Backlight pula dah. Saya mau zoom lagi. Dah tak nampak. Nampak sahabat. Keleluk jenis Itama ni batang kelapa. Batang ni merepuk sebenarnya, tapi keleluk masuk lagi. Kalau dia ada ratu apa semua, nanti Amar buat balik, Amar akan saling lah, tukar letak dalam mini lot lain. Kalau maaf sahabat, video ni tak terang. Okey, nampak dah. Itu jenis Itama sahabat. Okey sahabat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.